Di antara tanda-tanda orang yang mewarisi saka ini, di antaranya dia mimpi. Mimpi menerima bungkusan ataupun sesuatu daripada seseorang yang mungkin dikenali ataupun tak dikenali. Kemudian di antaranya adalah mimpi bayi. Sama ada kendongkan bayi, dukung bayi, menyusukan bayi, bayi datang kepada dia atau dia datang berkenan kepada bayi. Dan mimpi-mimpi ini datang secara berulang kali. Maknanya bukan sekali, tetapi kita ingat beberapa kali mimpi. Kemudian antaranya adalah sakit pada bahagian tertentu. Seperti sakit di bahagian pinggang, di bahagian buku lali, di bahagian belikat atau belakang, di bahagian sendi, termasuklah terutama di bahagian kepala, yang mana bila kita pergi doktor, doktor pun tak tahu apa punca ataupun apa sebab sakit yang kita lalui. Kemudian di antara tanda lain adalah kerap bergaduh dengan pasangan. Bergaduh, benda kecil bergaduh, benda kecil bergaduh. Dan kadang-kadang tak boleh tengok rupa. Ataupun sukarnya jodoh, ataupun sukarnya mendapat zuriat. Itu di antara tanda ataupun ciri-ciri seseorang yang mungkin ada kaitan dengan masalah gangguan yang disebutkan dalam kategori saka. Kemudian antaranya adalah maknanya bayi tak boleh tengok, ataupun budak-budak ataupun orang tertentu dia tak boleh tengok. Bila tengok nampak macam lain, ataupun rasa takut, ataupun rasa macam ada sesuatu. Dia tengok orang ada gangguan ni sebab ada jin pada tubuh dia. Dan di antara tanda lain adalah dia sendiri sering rasa macam ada benda duduk ikut rumah dia. Sering rasa ada benda duduk dalam satu-satu penjuru rumah dia yang duduk menanti dia atau mengikuti dia ataupun berdampingan dengan dia. Maka kita boleh guna bahan-bahan yang diruqyahkan atau menggunakan air ruqyah. Kemudian kita mandi selama 7 hari ataupun 21 hari untuk kita scan apakah di kita ada gangguan. Andainya ada gangguan, insya-Allah ada tindak balas dan perubahan, kerana kita tak boleh biar jin saka tu duduk dalam tubuh, ia duduk dalam kita, kemudian dia mewarisi pula anak cucu kita, wal'iyadzubillah.